Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aziz. Baik Ustaz sampai Ustaz. Ya. Saya duk pening ni Ustaz. Malam tadi saya lupa nak niat puasa. Betul. Pagi tadi makin lambat lupa nak sok. Lah, Sampai azan. lagu tu. Okey, tak apa. Hari jom kita pergi. Saya nak masak tu. Nanti kita sambil-sambil jembak. Boleh Ustaz. Okey, jom. Saya tak pandai masak, Ustaz ajar saya. Okey, boleh. Tak ada masalah. Boleh, jom. Tu dia Ustaz. Macam-macam duk ada ni. Hari ni Ustaz nak masak apa untuk kita punya hari pertama? Buka puasa. Okey, habis. Hari pertama kita nak buka puasa ni. Tapi sebelum nak serta kita nak buka puasa apa? Ya. Kita duduk kat mana lah ni, Habib? Cuba tengok kat belakang ni. Dengan ada rumput, ada reban, ada kambing, ada unta. Baik, untuk pengetahuan semua, penggambaran hari ni kita buat di House of Kambing Serdang. Jadi terima kasih House of Kambing. Betul. Baik Ustaz, nak masak apa hari ni? Okey, hari ni saya boleh kerana ni kan hari pertama puasa ni, saya nak masak simple-simple lah. Ni ayam. Ayam ni separuh lah kita pakai kan. Setengah ekor. Dan kita akan goreng dulu ayam ni dengan garam kunyit. Goreng macam biasa. Boleh, salah. Lepas tu kita asingkan. Lepas tu kita akan tumis bawang, bawang putih, halia. Itu kita masuk cabai sikit kan. Cili. Itulah susah saya ni orang Penang, saya cakap Penang lah. Faham, nampak ni faham. Okey. Dan lepas tu kita letak sos kicap. Lepas tu kita last kali kita letak bawang lah, bawang ring putih ring tu sebagai hiasan dan penyedap lah di ujung tu. Simple je. Kau nak buat menu ni? Menu ni kita nak kata apa? Ayam goreng sos kicap ke? Tak glamour nak buat dah, tapi nama tak penting. Yang penting rasa tu. Okey, jom kita start. Okey, mula kita kena ni lah, gaulkan ayam ni dengan garam kunyit. Okey Ustaz, sambung pada soalan saya tadi. Kan saya lupa nak niat, lepas tu saya lupa nak sok. Jadi saya punya puasa hari ni sah kalau tak niat. Okey, dalam Islam apa saja ibadat dia mesti dengan niat. Inna a'malu bin niat. Jadi kalaulah apa yang kita buat tu tanpa niat, dia tak dipakai lah. Alamak. Okey. Betul. Tapi takkanlah Habib tak puasa hari ni. Tapi satu soalan saya nak tanya. Ya. Masa semalam sebelum tidur tu, ada tak teringat nak bangun sahur? Saya set alarm tapi saya tak pakai. Set alarm tu maksudnya memang niat nak bangun lah. Dah. Niat nak sahur tu maksudnya niat nak puasa lah. Ya betul. Itulah maksud niat. Tapi kan kita kecil-kecil dulu kita kena ikut lagu Raihan. Itu lafaz niat. Lafaz niat. Niat ni apa yang kita terlintas dekat hati. Kan bila kita dah set alarm, maknanya kita set nak bangun lah. Ya. Lepas tu bila kita set nak bangun sahur, maksudnya kita niat nak puasa lah. Tak ada pasal-pasal orang nak bangun pagi-pagi masak, bangun pagi-pagi nak makan. Kalau dia bukan kerana dia nak puasa. Betul juga. Jadi itulah maksud niat. Jadi kira dah niat lah tu. Itu dah niat dah. Kira hak tu lafaz je lah. Lafaz ni dalam mazhab Syafi'i sunat. Kan yang nawaitu saum mawadin nak yang lagu lain. Ya, cik-cik banyak makan semut, tak ingat. Kalau bahasa Melayu boleh tak? Saja aku puasa esok kerana Allah Ta'ala. Dia terlintas kat hati apa saja. Sebab kita okey, Sat, kita sambil dah pandai minyak ni kita akan goreng. Okey, clear tentang apa tadi? Tentang niat tadi tu. Yalah, tu saya fikir kalau orang tu dia tak ada suara, dia bisu Kerana dia tak boleh lafaz. Sebab tu jadi dia boleh lintas dalam hati dia boleh settle Ustaz. Itu niat. Niat ni adalah apa yang kita terlintas kat hati lah. Nak kalau saya tak perbuatan kita untuk buat sesuatu tu pun menunjukkan kita niat. Macam set alarm tadi. Ya, saya bagi contoh ni lah, senang orang faham. Kan dalam undang-undang kita ni, dia ada panggil membunuh dengan niat ataupun membunuh tanpa niat. Apa maksud dia? Macam mana satu-satu keadaan tu orang kata membunuh tu dengan niat? Adakah nak kata masa dia nak bunuh tu sahaja aku bunuh kawan ni? Mana ada orang tu sahaja aku membunuh? Dia tak ada lafaz tu. Ya. Dia tikam kawan tu. Memang perbuatan dia tu menunjukkan dia berniat nak bunuh lah. Dia ambil dan dia pergi. Itu maksud dia. Bukan dia terlanggar. Itulah maksud dia. Jadi sama aja. Senang nak faham. Senang nak faham. Okey. Hari ni boleh balik dah?
Tak lagi. Tunggu dah. Tunggu. Okey. Jadi saya dah clear tadi. Lafaz tu lain. Ni berdasarkan tindakan yang penting. Jadi set alam pun kita dah settle kita punya niat. Okey, Abid, ayam pun ni macam dah sebelah masak dah. Boleh tak Abid tolong kali? Boleh. Sambil-sambil tu saya nak potong kentang. Oh. Tebus kentang juga. Goreng sekali je tak? Goreng sekali. Oh dia. Efficient. Tadi pasal niat kan? Dia ada satu lagi tau. Bila selalu orang tu tanya bila niat ni. Ya Ustaz. Kita boleh ke nak niat sekaligus? Sebulan. Saya dah dengar. Depa especially hari pertama kita puasa. Depa akan kata kita niat sebulan terus. Boleh Ustaz? Saja aku berpuasa Ramadan sepanjang bulan. Abid rasa macam mana? Abid pernah buat tak macam tu? Pernah. Sebab dia kata kalau lupa pagi tu tak apa sebab dah puasa dah niat sebulan. Boleh tak Ustaz? Senang sikit. Saya tak set alarm pun saya tak apa. Saya tak payah risau dah. Tak payah risau. Tapi sebenarnya dalam pandangan orang kata apa ulama mazhab ni kan. Dalam mazhab Syafi'i ni dia kena niat tiap hari lah. Tapi saya nak kata macam ni lah pada penonton kan, tuan-tuan, perempuan. Sebenarnya jangan risau sangat pasal isu niat ni. Waktu lagi terlupa niat kan. Tak sah lagi kan. Bagi saya siapa yang memang niat esok nak bangun sahur, ataupun siapa yang memang nak bangun sahur, ataupun siapa yang bangun sahur, dah settle. Dia kira settle lah. Sebab tu penting kena sahur. Saya ada banyak soalan pasal sahur ni. Okey, tu dia. Kita bubur dulu. Tu dia. Jadi kita nak buat apa dulu Ustaz untuk buat kuah ni? Okey. Kuah ni senangnya. Dah potong siap dah. Kita masukkan bawang. Bawang ni dia lagi banyak, dia lagi sedap lah. Lagi manis, orang kata manis semua. Okey Abid. Ya. Apa lagi Abid nak tanya? Okey. Bila kita dah set alarm tadi, kita dah settle banyak, kita dah bangun pagi esok. Kalau masa kita nak makan ni, bila kita nak berhenti sahur tu? Sebab tu kalau kita tengok ulama sebelah Nusantara ni, dia ada buat macam lampu kuning waktu imsak tu. Supaya berhati-hati dan berjaga-jaga kita tak terlajak. Kira masa tu boleh minum air kan? Tapi imsak tu boleh makan lagi tak? Lagi, cuma lampu kuning. Supaya berjaga-jaga lah. Supaya tak ada lah sampai dah azan, ada makanan dan ada minuman lagi dalam mulut. Bila kita kena berhenti? Bila dah azan kena berhenti ya. Okay. Dulu masa dekat housemate saya, dia kata ada pernah dengar ustaz ni kata habiskanlah makanan di tanganmu. Jadi dia kata dia pula bila dah habis dah dekat nak azan ni dia akan pegang cawan. Habis satu gelas tau. Boleh ustaz? Tapi dia minum ni tengah azan. Saya kalau tanya kat saya lah. Dia tak apalah, masing-masing mungkin ada pandangan ustaz dia masing-masing. Sebab saya cenderung sampai azan ni lah. Tahu apa? Sebab umum Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam surah Al-Baqarah tu kan, dia kata wa kulu washrabu, makan dan minumlah sehingga jelas kamu benang putih dengan benang hitam tu. Apa maksud benang putih? Kau ambil benang ada je tu. Apa maksud? Maksudnya fajar. Maksudnya dah terbit matahari kan? Terbit fajar lah. Terbit matahari. Terbit fajar. Fajar. Bila terbit fajar je habis lah. Kira habis lah masa. Bila terbit fajar, subuh tu adalah apabila terbitnya fajar.
Okey, ni sambil-sambil ni jap lagi kita duk. Kita duk tembak. Tanya. Kita punya bawang semua dah hangus. Okey, bubur apa? Bubur kicap. Bubur kicap. Ni sos tomato. Ini sos cili. Kalau nak duk minum kan. Azan, ayam dah dalam mulut tak? Kena luar ke beli telan? Kena luar. Tu dah. Sebab dah masuk. Sebab dah masuk waktu. Tak boleh lah habis kan? Okey. Ingat tu. Kalau azan. Pi kat toilet. Pui. Jangan duk telan. Jangan duk buat pandai-pandai. Contoh macam ni kan. Ya. Dia mungkin jam dia rosak. Kan? Dia bangun-bangun dia tengok jam pukul 5. Dia pun makan apa semua kenyang. Lepas tu dia buka tingkap tengok dah cerah dah. Jam dia mati. Macam mana tu? Subuh raja. Yang tu pun tak sah. Sebab dia mesti kena pastikan kan waktu masih ada. Walaupun dia tak tahu secara tak sengaja. Dia kena pastikan. Ya tabayyana lakum. Dengan jelas. Jelas untuk kamu kan. Kita yang kena alert. Dia macam ni lah. Contoh kita solat subuh. Dah bagi salam apa semua ni, mungkinlah solat kita dalam perjalanan ke apa, kita solat subuh. Lepas tu kita tengok habis tu. Dah habis tu. Lah, baru pukul 5. Masuk lagi waktu subuh. Kita takkan nak pakai kiraat tadi tu. Tak boleh. Tak masuk lagi. Ya, tak masuk lagi. Okey, kita masukkan yang tadi ayam ni apa semua tadi. Dan nasi ada ni? Nasi ada lah. Tu saya kata tadi senang lah. Semua boleh buat kat rumah ni. Boleh no? Tak boleh. Tengok. Jawapan pun tahu. Resepi pun saya dapat hari ni. Tak apa. Okey, Habib. Ya. Cuba Habib rasa. Macam mana? Boleh ke rasa? Kata rasa. Tapi boleh dah rasa. Tu bagus soalan tu. Boleh dah rasa. Boleh dah rasa. Kalau kita ni berniaga kat bazar, kan tak boleh rasa? Tak, kita masak di rumah pun mestilah kita kena tahu rasa nak bagi ahli keluarga kita makan kan. Bukanlah tawak. Tak sedap kan? Macam mana nak buat? Naknya boleh rasa lah. Sebab rasa ni dekat lidah. Yang tak boleh makan. Makan ni boleh kita telan. Jadi kita rasa. Cuba Ustaz buat dia. Ni abang tengok macam mana rasa tapi tak batal puasa. Ni live. Kalau saya buat mungkin saya telan. Boleh. Rambut kering kan. Okey. Fu. Wah. Lepas tu? Lepas tu kumak lah mulut. Okey, Ustaz kumak sana. Jadi boleh lah. Boleh. Tengok tu. Nampak tak? Dia memang macam ni lah masakan dia. Selesai dah ni. Kita dah boleh angkat dah. Jadi anda masak pun jangan risau. Anda boleh rasa. Jadi InsyaAllah sedap. InsyaAllah jadi. Alhamdulillah. Ui, sedap. Siap dah kita punya menu. Senang tak nampak tadi buat? Senang. Saya tengok bahan tadi risau rasa tak ada buat. Macam senang je Ustaz. Okey, inilah menu pertama kita untuk Tazkirah Ramadan episod yang pertama. Dengan nama menu dia? Apa dia tadi saya kata? Menu ni nama ayam goreng sos kicap. Tak best pun nama dia. Ayam goreng sos kicap. Jom, kita pun ni nak dekat dah berbuka. Jom Ustaz. Okey, jom. Kita pergi buka puasa. Jom. Sedap ni. Oi Ustaz. Ya, RM5. Tu lah. Jadi saya ni sebab ni low favorite saya. Memang nanti-nantilah. Jadi hari pertama kita buka puasa hari ni menampilkan menu ayam goreng sos kicap. Sos kicap. Menu baru. Itulah. Mudah-mudahan puasa kali ni kita berpuasa dengan ilmu, dengan kefahaman supaya amal ibadat kita sempurna. InsyaAllah. Ibadat kita Allah terima. Amin. Kita tahu bahawa amal ibadat ni bukan susah.
Allah bukan nak bagi kita susah. Kan? Niat nak kenal macam mana. Kita lupa ke lah apa kan. Niatlah. Kan? Bangunlah sahur. Sahur tu adalah satu benda yang dituntut. Secara automatik bila orang tu dia memang nak bangun sahur, dia dah berniat lah. Walaupun dia tak terbangun. Lepas tapi dia telah berniat. Dan kita ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat berpuasa Ramadan pada tahun 1445 tahun ni. Dan Abid, macam mana? Apa harapan kita? Mudah-mudahan Ramadan 2024 ini dengan seni tazkirah Ramadan jadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Dan saya harap Abid kita jemputlah para penonton untuk terus mengikuti episod-episod seterusnya. Ya. Dan kita akan bincang banyak lagi persoalan-persoalan berkaitan dengan puasa dan Ramadan. Dan juga kita akan kongsikan menu yang lain pula, insya-Allah. Okey, dah. Okeylah ni cukup. Okey, dah. Okey, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sedap.